Okey, kami kini berada di makmal advanced material ataupun makmal bahan termaju. Bersama kita di sini adalah sebuah mesin yang comel tapi mempunyai fungsi yang sangat tinggi. Mesin ini dikenali sebagai viskometer ataupun mesin pengukur kelikatan cecair. Contoh cecair yang saya pegang ini adalah mineral oil berasaskan petroleum, tetapi cosmetic grade. Cecair yang putih ini mempunyai kelikatan yang berbeza dan dia boleh diukur oleh mesin ini. Di sini dalam lab ini pelajar-pelajar akan mempelajari sifat-sifat bahan, terutamanya yang berkaitan dengan kelikatan, seperti juga kesan terhadap suhu dan juga ketumpatan bahan tersebut. Pelajar-pelajar akan melihat jenis-jenis cecair yang terdapat di dunia ini, perbezaannya seperti air dan madu, di mana itu adalah contoh drastik kelikatan yang sangat cair berbanding dengan kelikatan yang sangat tinggi. Di dalam mesin ini kita boleh baca terus, lepas kita ukur, seperti contoh sekarang ni dalam beaker ni kita ada minyak mineral oil tu. Selepas kita set, kita boleh terus baca julat kelikatan cecair tersebut, sama ada static viscosity ataupun dynamic viscosity, dan kemudian kaitannya dengan suhu, temperature dan juga density ataupun ketumpatan bahan tersebut. Mesin ini berada di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan di Lab Material Advanced Materials.